Dia masuk kat kereta dia, dia kata, bang, memang betul abang cakap. Minyak ni memang ringan, memang best abang. Hai, tip 1 minit hari ni. Okey, hari ni kita nak kongsi satu berita baik. Sebelum ni saya dah jual minyak Yakult. Anda pun dah tengok saya post minyak Yakult ke customer-customer saya. Alhamdulillah kita dapat sambutan yang sangat-sangat best lah. So, yang paling best adalah customer ni WhatsApp saya balik. Dia pakai 10-40. Tapi yang kita bagi dia fully lah. Okey, dia masuk kat kereta dia, dia kata, bang, memang betul abang cakap. Minyak ni memang ringan, memang best abang. Terutama bila makin panas. Dia kata sebab dia selalu long distance, dia bawa je, dia masuk je minyak Yakult tu, dia rasa enjin dia lain. Dia rasa enjin dia lebih smooth. Dia kata memang lain abang. Kita masuk tu rasa ringan. So, kat sini saya nak tunjuk. Untuk 1040 Yakult ni, yang abang tu pakai yang ni. Nampak? 1040 VX 500. Okay, ini fully punya. Walaupun dia 1040, tapi dia punya minyak dia jenis fully sintetik. Okay, untuk yang guna 1040 semi pun kita ada. Okay, nampak tak? Tapi dia punya VX 300. Okay, untuk VX 300 tengok dia tulis semi sintetik. Jadi kat sini saya banyak sarankan siapa yang selalu jalan jauh, yang bawa kereta dengan keadaan yang agak ekstrim tu, kalau enjin tu nak tahan lama, nak long life, nak tahan lebih lasak, memang saya cukup recommend pakai minyak Yakult. Jadi kat sini siapa yang pakai 1040, ingat ada dua, semi dan fully. Jangan silap nanti tanya saya, bang, minyak Yakult 1040 ada? Ada, tapi ada dua jenis. Jadi anda jangan silap. Siapa yang guna semi boleh guna VX 300. Siapa yang guna fully boleh guna VX 500. Jadi kalau siapa yang nak cari minyak Yakult macam biasa boleh mesej saya. Kita boleh post kat anda Semenanjung Malaysia lah. Bukan Sabah Sarawak kita tak boleh post. Semenanjung Malaysia insyaAllah kita boleh post. Jadi kalau kereta siapa ada masalah boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sama Ipoh. Selamat hari ini saya